Bila dah masuk, just tekan je. Untuk akak-akak yang suka buat sambal ke sambal belacan ke apa-apa kan, ni chopper yang jenis combo punya, portable, yang nak bawa pergi camping ke ataupun jenis light-light kan, ni brand dia daripada Han River guys. Ok, untuk dalam dia apa yang korang akan dapat satu dia punya user manual, satu dia punya handle ni. Ni bateri habis boleh charge semula menggunakan charger cable Type C. Ok, ni dia punya body chopper dia satu. Ok, yang ni dua. Alamak. Ok, korang nampak dia punya ni. Ok, ni dia punya bilah dia bilah pisau dia. Dia ada 4 bilah. Cara nak guna dia, ada soket bawah tu kan, just masukkan je. Bila dah masuk, just tekan je. Apa? Lepas tu, lepas dia akan berhenti lah. Siap ada lampu indikator kat sini kan. Memang terbaik guys. Lepas ni nak bawa pergi camping ke kan, tiba-tiba laki nak sambal belacan ke apa kan, pakai je chopper ni. Ok, dekat sini dia ada bagi banyak cup ni, 3 cup guys. Yang 3 cup ni mata dia jenis 2 saja. Sama saja fungsi dia. Tutupkan, dah boleh start dah. Nampak tu. So kat sini korang akan dapat 3 cup. Satu yang jenis saiz besar ni. Untuk geng-geng sambal boleh tekan link kat bawah.